Pasal Hamid anda ni pasal dia kejar ni apa benda isu jatuh tak jatuh dengan Mat Keling ni. Mat Keling dekat sini. Kenapa pula dia nak kena curi barang-barang kain baju kereta motor benda kita beli duduk depan. Dia kata kita ni merampas apa benda aset-aset tu. Kereta tu kalau tak silap kereta Wira tu apa benda Kenari tu. Kereta yang kita beli dekat Bentong gitu yang kena scam, ada satu dengan kelompok dekat kedai runcit dekat Masjid Ketari. Kedai kat situ. Lepas tu dia nak pulang balik lah apa benda lah kok nu lah kok ni lah dia nak scam. Ada NGO. Dia terlibat NGO ni. Kalau Poli nak tahu pasal senjata api yang dijumpai banyak-banyak gitu. Alah surat khabar gitu. Gerakan militan kumpulan ni tadi. Kena tanya, kena siasat Tamizi Syuib ni dengan abang dia ni. Mana dia ambil? Dengan siapa dia ambil kereta-kereta tu? Itulah orang suspek-suspek dia. Yang kereta kena sabotaj, kena kianat apa benda. Dekat Bentong. Dengan Soedah ni. Ya, arwah Zana ni. Poli. Kita orang bergerak regu. Kelompok siasat. Duk siasat pasal tuduhan saya merogol ke apa benda dekat situ. Pelik-pelik. Yang dapat kesan Rainbow. Rainbow Bentong. Lepas tu dia nak tunjuk dia video lagi. Gang ni. Dia pula pegawai polis kat situ. Dia pula tahu. Kita ni bukan. Bukan sudah. Jangan ganggu. Pergi cari sendiri. Habis barang-barang tu pula. Habis nak kena curi dengan dia. Kelompok dia orang ni. Dia nak tunjuk video apa. Yang Zana ni mati sebab pasal dekat satu bengkel cat motor dengan kereta. Itu alasan dia. Sebab Zana ni kabur jangan ganggu. Jangan kacau. Sebab konon-konon Mak Noh ni adik ipar pada Pak Usuk Tokan ni yang tak kerti bahasa. Dia kena curi kereta kita, dia nak kena bawa dadah. Kan? Yang Mak Noh ni dia mencurigakan Zana ni. Dia mencurigakan bini aku. Yang dekat Pengerang Johor tu. Yang dekat Iskandar Puteri. Kena serang dengan kumpulan tu. Kumpulan tu bukan kumpulan polis. Dia budak-budak dekat sini je. Dia budak-budak dengan api. Dia duduk budak-budak dengan ibak ni. Yang konon-konon dia khabar dia penjawat awam apa benda dekat situ. Pakai topi hitam. Dia duduk dekat rumah je. Dia keluar tu memang dia menyakit kau orang. Kena cek dia punya telefon. Termasuk dalam merogol satu perempuan. Sampai mati. Kumpulan ni. Kejadian dia kalau tak silap aku ni. Yang ke bumi dekat Cenderawasih hari tu. Selepas. Kumpulan ni juga. Okey. Terima tu. Kau dia faham? Pasti.